Selamat pagi, saya sekarang berada di M-Force Batu 7 ataupun Kotak Sentosa dan welcome to Wheels Vlog. Kali ini kita nak memaparkan sebuah lagi motosikal keluaran CF Moto. Bagi anda yang sukakan motor seperti Honda Rebel dan tidak mampu nak beli Honda Rebel, ini adalah option yang anda boleh ambil, anda boleh tengok. Jadi saya akan tunjukkan dulu kepada anda motor apakah itu supaya anda boleh buat keputusan. Jom kita ke sana. Inilah dia motosikal yang saya sebutkan tadi, ya, mirip-mirip Honda Rebel tetapi bukan Honda Rebel, ya. Ini adalah motor keluaran CF Moto dan jenama dia adalah CLC 450 by CF Moto. Tengok, ada tak rupa macam Honda Rebel? Ada kan? Ini dikategorikan sebagai motor cruiser, tapi mempunyai classic look. Anda boleh lihat bagaimana rupa dia klasik melalui rupa lampu yang bulat dan juga panel meter yang bulat. Simple saja. Ini dia. Nanti saya akan tunjukkan secara lebih detail, tapi saya buat walk around dulu. Anda tengok. Ni belakang mungkin kurang jelas. Alright. Motor ini dijual dengan harga 20 lebih ribu, ya. Nanti saya akan bagi anda harga yang tepat supaya anda boleh buat pengiraan. Okey, jom kita lihat secara detail. Kita mula daripada bahagian depan. Anda boleh lihat di sini. Inilah lampu headlamp dia. Bagi saya lampu headlamp ini lebih kecil daripada body dia, tapi signal light dia besar kiri dan kanan. Kita tengok, kita cuba on supaya anda puas hati macam mana rupa lampu ni dengan signal light kiri dan kanan dia. Okey, nampak tak lampu headlamp dia berwarna putih dan terang LED, ya, dan signal light dia berwarna oranye. Tapi signal light dia memang macam saya katakan tadi, saiz dia agak besar, so mustahil orang di depan tak nampak motor ni. Memandangkan kita dah tunjukkan lampu depan, kita tengok di lampu belakang. Ini lampu brake dia agak kecil, tapi sekali lagi signal light di belakang ni besar, bulat, berwarna kuning dan dikelilingi oleh warna merah. Sebenarnya kalau di luar kamera ni memang kedipan lampu dan lampu merah ini sangat terang, ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan meter. Meter ini adalah meter jenis TFT. Apa information yang ada dalam meter ini? Saya on. Kita boleh lihat CF Moto dulu. Sudah pastinya dia menunjukkan kepada anda speedometer dan juga ada odometer di sana, dan jam dan gear pun ada. Alright. Interface ni dia boleh bertukar dengan menekan butang di sini. Ini adalah butang control, ya. Kalau enter ni dia akan tukarkan interface tu. Kita tengok, saya tekan enter. Dia akan tunjukkan pilihan setting. Klik setting, kita boleh nampak di sana dia ada traction control. Motor ni ada traction control, memang sesuai untuk bawa semasa hujan. Dia boleh on dan off. Lepas itu dia ada speed alarm, kalau terlalu laju dia akan beritahu lah, dan connection kepada telefon melalui Bluetooth. Simple tapi cukup untuk kita gunakan apa yang ada pada meter ini. Jadi inilah butang dia yang saya tunjukkan tadi. Enter ni untuk naik atas, naik bawah, dan ini untuk back, ya. Dan sini juga adalah butang untuk horn. Ini untuk signal light kiri dan kanan, dan ini pula adalah untuk start. Sebelah sini, ya. Kalau nak start, tekan saja sini, dia akan start. Okey, classic look. Tengok
cermin bulat di tepi handle kiri dan kanan. Juga ada rupa klasik ini ya, penutup petrol minyak ni ya, dia main pusing. Untuk buka petrol ni, tolak penutup ni. Okey, masukkan kunci, pusing kunci dan tolak ini lawan arah jam. Tolak, pusing dan angkat. Tak balik, pusing ikut arah jam, cabut kunci dan tutup balik. Itu cara nak isi petrol, cara nak buka tangki ni ya. Kapasiti tank minyak motor ni adalah 12 liter. Maksudnya body dia besar tapi masih agak kecil lah, lebih kecil daripada KTM Adventure 250 yang 14 liter. Okey, so apa lagi yang saya nak tunjukkan di sini? Sekarang saya nak tunjukkan bahagian tayar. Okey, saiz tayar ini adalah 130/90. Saiz rim ni pula adalah 16 menggunakan single disc brake brand Jejuan, tapi dia ada ABS ya. Untuk fork dia anda boleh lihat dia adalah upside down fork. Fender di sini agak pendek saja, sini dan sini agak pendek, tapi saya rasa cukup untuk motor ni lah. Dan di dekat sana ini pula adalah saiz radiator. Motor ni adalah motor menggunakan enjin liquid cool. Anda kena isi coolant untuk sejukkan dia. Radiator dia tampak besar dan ini agak terdedah lah. Mungkin lebih baik kalau kita dapat cari aksesori, kita tutup sini supaya dia tak terdedah, sebab takut ini dia kemek. Manakala untuk bahagian tayar di belakang, rim dia masih sama, iaitu bersaiz 16 dan juga ada menggunakan disc brake single di sini. Saiz tayar di belakang ini adalah lebih besar, iaitu 150/80 dan exhaust, kita tengok exhaust dia adalah dipanggil sebagai dual chamber exhaust. Okey, dual, dan sini ada CLC CL motor. Yang ini bukan stiker, dia printed. Dan ini of course protection daripada exhaust, tak kena kaki, elakkan kaki daripada kepanasan exhaust ya. Kita lihat bahagian engine. Motor ni adalah motor 2 silinder. Untuk torque motor ini dia boleh mencapai 42 Nm torque pada RPM 6250. Dia ada double balance shaft, dilengkapi dengan slipper clutch dan curb weight dia hanyalah 181 kg. Agak ringan jugalah kalau dia tak lebih dari 200. Kalau lebih 200 memang berat. Yang ini tak sampai 200, so agak ringan. Dan seat yang rendah ini sudah pastinya anda lebih dapat handle motor ini dengan lebih baik. Dan sebelum saya lupa, ini adalah tempat kunci untuk anda start engine motor. Dia di tepi, bukan di kepala sana, di tepi sini. Untuk seat adalah leather. Dia dibagi kepada dua, depan dan belakang. So ini untuk penumpang lah. Ini pula untuk footrest penumpang. Agak dekat footrest ini dengan kaki. So saya rasa penumpang di belakang akan naik kaki dia kalau letak di sini. Jadi pastinya anda nak dengar bunyi motor ini. Kita on. Bunyi bass yang agak kuat dan cukup mantap ya. Sebelum saya lupa, untuk menunjukkan motor ini adalah motor heritage yang diwarisi ataupun wujud pada zaman dahulu. Anda boleh tengok terukir di sini. Nampak tak? Saya dekatkan sikit. CF Motorcycle 1989. Rasa-rasanya adalah kewujudan brand CF motor dari dulu. Tapi
Saya baru kenal motor ni dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas. So tak sangka pula motor ni agak lama daripada 1989. Bagus juga dia lekat di sini, menunjukkan betapa lama kewujudan motor ni. Jadi kita pun lebih yakin jika motor dah lama wujudkan. Itu menunjukkan dia baik ataupun hebat dalam membina motosikal berkualiti tinggi. So bagaimana pula kalau ada orang duduk di motor ni? Saya berikan gambaran kepada anda sekiranya ada orang duduk di atas motor ni. So ini adalah Brother James, dia akan demo kepada kita. Nampak tak rupa motor, rupa penunggang apabila menunggang motor ni agak rendah kan, kaki boleh flat on the ground, riding position straight. Lebaran macam mana bro? Selesa? Selesa. Bukaan yang selesa? Yes. Okay, bukaan yang selesa. Jadi ketinggian bro berapa? 176. 176, tak ada masalah pakai bag ini. Sesuai. Saya rasa bro boleh sampai paling pendek lah. Paling pendek boleh naik motor. 190? Boleh? 60 boleh. 90 Tak ada masalah. Tak ada masalah. So no question asked. Yes. So smart. So kalau anda berminat untuk dapatkan motor ni, boleh contact sales advisor di Pos. Yang ni Brother Jam, boleh contact dia. Nanti Yes. saya berikan nombor telefon di description. Alright, thank you bro. So itulah dia tadi, saya dah tunjukkan motor CF Motor iaitu CLC 450 kepada anda. Sekiranya anda berminat motor kategori cruiser dan berupa klasik, jangan lupa pergi tengok motor ini di showroom Enforce dan bercakaplah dengan mana-mana salesperson yang ada di dalam description. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi. See you. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Bye.